Okey, selamat datang semua. Hari ini kita akan menyelam jauh ke dalam sebuah naskah yang memang luar biasa. Sejarah Melayu. Ia bukan sekadar buku sejarah tau. Ia adalah asas kepada dunia Melayu kita, penuh dengan cerita raja-raja agung, perjanjian yang tak boleh dimungkiri dan wira-wira yang memang legenda. So, pernah tak anda terfikir, dari mana sebenarnya datang raja-raja Melayu ni? Macam mana mereka boleh ada kuasa dan kedaulatan? Jawapannya ada, dan ia bukan jawapan yang biasa-biasa. Jawapan ni penuh dengan magis, penuh dengan mitos, dan semuanya terkandung dalam satu manuskrip purba yang sangat epik. Baiklah, jom kita mulakan pengembaraan kita. Tapi, sebelum kita masuk bab cerita-cerita hebat tu, kita kena tahu dulu, dari mana datangnya buku ni sendiri? Kisahnya bermula bukan di Melaka atau Johor, tapi di sebuah pelabuhan yang jauh. Okey, kena faham, sejarah Melayu ni bukan macam koleksi cerita dongeng biasa tau. Ini sebenarnya satu projek diraja. Serius, ada tarikh spesifik lagi, 13 Mei 1612, masa tu Sultan Abdullah Ma'ayah Shah menitahkan Bendahara Tun Sri Lanang untuk tulis semula hikayat ni. Tujuannya sangat jelas, baginda nak pastikan adat istiadat dan cerita-cerita pasal raja-raja Melayu ni tak hilang ditelan zaman, supaya generasi akan datang tahu asal-usul mereka. Dah tahu asal-usul buku sekarang, jom kita bedah isi kandungannya. Dan percayalah, ini bahagian yang paling best. Bersiap sedia, sebab kita akan tengok satu salasilah yang bukan calang-calang. Ia menghubungkan raja-raja Melayu dengan penakluk dunia terhebat dan sebuah kerajaan mistik di dasar laut. Memang epik. Jadi, macam mana salasilah ni bermula? Okey, step pertama. Semuanya dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great. Bukan main-main kan? Kemudian salah seorang keturunannya, Raja Suran, buat sesuatu yang gila. Dia masuk dalam peti kaca dan turun ke dasar laut. Dekat sana, dia jumpa satu kerajaan dan kahwin dengan Puteri Kayangan. Dan dari situlah, boom, lahir 3 orang putera yang tiba-tiba muncul secara ajaib di atas bukit Si Guntang. Dari sinilah segalanya bermula. Dan kemunculan 3 putera ni bukan biasa-biasa tau. Ia diiringi dengan keajaiban. Bayangkan, padi dekat sawah orang kampung tiba-tiba jadi emas. Lepas tu, lembu yang mereka tunggang tiba-tiba muntah buih. Dan dari buih tu, muncul seorang bentara diraja. Gila kan? Semua ni macam tanda dari langit yang mengesahkan inilah dia raja-raja yang ditakdirkan untuk memerintah. Okey, jadi mereka ni keturunan dewa, ada tanda-tanda ajaib, tapi itu je ke? Tak. Ada satu lagi elemen yang sangat-sangat penting, satu kontrak sosial antara raja dengan rakyatnya. Inilah dia, teras kepada falsafah politik Melayu. Perjanjian ni dibuat antara raja pertama, Seri Tribuana, dengan wakil rakyat Demang Lebar Daun. Ada 2 janji penting, janji raja, keturunan aku tak akan sekali-kali aibkan rakyat, tak kira apa pun salah mereka. Dan janji rakyat, kami dan keturunan kami pula tak akan sekali-kali derhaka kepada raja. Nampak tak? Ia satu perjanjian 2 hala. Adil kan? Inilah yang menjaga kestabilan. Perjanjian suci ni ada nama dia. Ia dipanggil Wat. Dan ini bukan macam janji kosong. Ini sumpah yang mengikat bukan saja mereka, tapi keturunan mereka sampai bila-bila. Akibat kalau langgar, sangat dahsyat. Kalau raja yang mungkir janji, negerinya akan hancur. Kalau rakyat yang derhaka, mereka akan ditimpa bala. Jadi ini satu perkara yang sangat serius. Okey, daripada salasilah agung dan perjanjian suci ni, kita beralih pula kepada bagaimana kota-kota legenda di rantau ini diasaskan. Jom kita tengok asal-usul 3 negeri yang terkenal. Cerita pertama, mestilah Singapura. Ingat tak, Seri Tribuana, salah seorang putera dari Bukit Si Guntang. Bila dia mendarat di Temasek, dia nampak seekor haiwan yang nampak gagah dan hebat. Dia ingatkan itu singa, jadi dia pun namakan tempat tu Singapura, Kota Singa. Simple tapi ikonik. Next, kita ke Melaka. Yang ni pun cerita klasik. Keturunan Raja Singapura tengah berehat bawah pokok, tiba-tiba dia nampak satu benda yang menakjubkan. Seekor pelanduk yang kecil dengan beraninya tendang anjing buruan baginda. Raja tu macam, wow, kalau haiwan sekecil ni pun berani, tempat ni mesti istimewa. Jadi, baginda pun buka negeri dan namakannya Melaka, ikut nama pokok tu.
Dan yang terakhir, Pasai. Yang ni lain sikit ceritanya. Pengasasnya Merah Silu. Ikut anjing buruan dia yang menyalak tak berhenti. Dia pergi tengok anjing tu tengah salak apa. Seekor semut gergasi. Agak pelik kan? Tapi dari situlah dia buka negeri dan namakannya Pasai. Sempena nama anjing kesayangan dia tu. Tapi tunggu dulu. Adakah sejarah Melayu ni cerita pasal raja dan keturunan dewa je? Sebenarnya, tak. Ada satu lagi jalan untuk jadi hebat, untuk dapat kuasa yang tak ada kena-mengena dengan salah silah diraja. Dan di sinilah munculnya watak Badang. Dengar baik-baik apa dia kata. Aku hamba bernama Badang. Aku dapat kekuatan bukan dari raja, tapi dari muntah hantu. Wow, dia bukan kerabat diraja, dia cuma hamba biasa. Tapi dia dapat kekuatan luar biasa lepas makan muntah hantu. Memang satu naratif yang sangat berbeza kan? Jadi, nampak tak perbezaannya? Sangat jelas. Di satu sisi, kita ada raja. Kuasa dia datang dari keturunan, dari salah silah suci. Dia dilahirkan untuk memerintah. Di sisi lain, kita ada wira, macam Badang. Kuasa dia datang dari pertemuan mistik, dari kebolehan yang diperoleh, bukan diwarisi. Ini menunjukkan yang dalam dunia Melayu lama, ada dua cara untuk jadi hebat, sama ada melalui warisan atau melalui jasa dan keajaiban. Jadi persoalan terakhir untuk kita semua, lepas dengar semua ni, adakah ini semua cuma mitos, cerita dongeng zaman dulu untuk tidurkan budak-budak? Ataupun adakah ia sebenarnya satu blueprint abadi, satu acuan tentang kuasa, tentang kesetiaan, tentang bagaimana masyarakat sepatutnya berfungsi yang mungkin masih relevan sampai hari ini? Apa kata anda? Fikir-fikirkan.